Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie bin Abdal ialah seorang ahli politik Malaysia yang berasal dari Semporna, Sabah. Beliau dilahirkan pada 20 Oktober tahun 1957 dan berketurunan Bajau. Shafie telah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Semporna sejak tahun 1995 dan merupakan pengasas serta Presiden Parti Warisan Sabah Warisan sejak 2016. Shafie memulakan kerjaya politiknya dengan Parti UMNO sebelum menyertai UMNO pada tahun 1995. Beliau pernah memegang beberapa jawatan penting dalam Kerajaan Persekutuan, termasuk Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Menteri Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, serta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Pada tahun 2009, beliau menjadi naib Presiden UMNO, menjadikannya orang Sabah pertama yang memegang jawatan tersebut. Pada Mei 2018, Shafie dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah ke-15 selepas Gabungan Warisan dan Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan negeri. Namun pentadbirannya berakhir pada September 2020 selepas kekalahan dalam pilihan raya negeri Sabah kepada Gabungan Rakyat Sabah GRIS yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Jino. Sehingga April 2025, Shafie masih aktif dalam politik Sabah sebagai Ketua Pembangkang Negeri dan Presiden Warisan. Beliau menekankan kepentingan keberanian politik dalam memajukan Sabah dan menolak budaya politik yang hanya mementingkan kuasa tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Shafie juga telah mengesahkan bahawa Warisan akan bertanding secara bebas dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang, menegaskan komitmen parti sebagai entiti pelbagai kaum yang berkhidmat untuk semua rakyat Sabah.